Soalan pertama, apakah syarat sah haiwan korban? B. Sihat dan cukup umur. Soalan kedua, apakah haiwan yang biasanya dijadikan korban? C. Lembu. Soalan ketiga, berapa kali kita sambut Hari Raya Korban dalam setahun? B. Sekali. Soalan keempat, apakah nama lain bagi Hari Raya Korban? B. Hari Raya Haji. Soalan kelima, bilakah haiwan korban boleh mula dikorbankan? C. Lepas solat raya. Soalan keenam, Hari Raya Aidiladha disambut sempena mengingati kisah peristiwa Nabi apa? D. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Soalan ketujuh, apakah larangan bagi orang yang niat korban dari 1 Zulhijjah? B. Potong rambut dan kuku. Soalan ke-8, berapakah umur minimum lembu korban? C. 2 tahun. Soalan ke-9, apakah hukum korban bagi orang yang mampu? B. Sunat muakkad.